Bayangkan dunia tanpa cahaya di waktu malam. Gelap gelita. Bayangkan dunia tanpa kenderaan. Kita terpaksa berjalan beribu-ribu batu untuk bertemu insan tersayang. Mengerikan bukan? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada barisan hakim yang bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan pecinta ilmu. Nama saya Amara Rosofia binti Muhammad Izzuddin dari SK2 Taman Selayang dengan kod BBA 7102. Hari ini saya bukan sekadar membawa sebuah buku, tetapi saya membawa sebuah mesin masa yang akan membongkar rahsia tamadun manusia melalui buku bertajuk Why Penciptaan dan Penemuan. Untuk makluman hadirin, naskah hebat ini merupakan karya asal penulis Ho Sun Bong bersama ilustrator Lee Jun Hee. Ia telah diterjemahkan dengan begitu dramatis ke dalam bahasa Melayu oleh sidang editor Orbit Buku. Walaupun ia sebuah karya sains dari Korea Selatan, namun bahasanya sangat santai dan mudah dipahami oleh kita di Malaysia. Buku setebal lebih 160 halaman ini membawa kita mengembara bersama watak Om Ji dan Eom Ji. Mereka adalah wakil kepada perasaan ingin tahu kita semua. Bermula daripada penemuan api yang mengubah cara manusia makan, hinggalah kepada penciptaan roda yang menjadi asas kepada pengangkutan moden hari ini. Cak cuk cak cuk cak. Salah satu bab yang paling mengejarkan adalah proses penciptaan enjin warp oleh James Watt. Dahulu, enjin warp itu sangat besar dan tidak efisien. Namun, dengan pemerhatian tajam, James Watt berjaya mengubah dunia. Buku ini membuktikan bahawa setiap benda hebat di sekeliling kita bermula daripada sebuah idea yang kecil. Namun rakan-rakan, bahagian yang paling memberi kesan mendalam di hati saya adalah kisah Thomas Alva Edison. Dalam komik ini digambarkan betapa ramai orang mengejek beliau apabila beliau gagal berulang kali dalam usaha mencipta mentol lampu. Ada satu bab yang sangat menyentuh emosi, iaitu apabila makmalnya terbakar. Adakah beliau berputus asa? Tidak. Beliau dengan tenang berkata, ada hikmah di sebalik kebakaran ini. Segala kesilapan saya telah hangus terbakar. Sekarang saya boleh bermula baru. Inilah kualiti yang buku ini cuba sampaikan. Ia bukan sekadar fakta sains yang kaku, tetapi ia adalah tentang jiwa dan semangat manusia yang tidak kenal erti kalah. Ciptaan bukan lahir daripada magis, tetapi daripada peluh, air mata dan kecekalan. Mengapa saya memilih buku ini? Pertama, kerana mesejnya universal. Sesuai untuk semua peringkat umur. Kedua, nilai murni yang sangat tinggi iaitu keberanian untuk mencuba sesuatu yang mustahil. Melalui pembacaan ini, saya sedar bahawa kita jangan hanya menjadi pengguna, tetapi jadilah
penyumbang kepada dunia. Jangan hanya tahu menggunakan teknologi, tetapi tanyalah bagaimana ia berfungsi dan bagaimana saya boleh menjadikannya lebih baik. Sebagai kesimpulan, buku Why Penciptaan dan Penemuan ini adalah jambatan yang menghubungkan masa lalu yang sukar dengan masa depan yang cemerlang. Ia mengingatkan kita bahawa setiap daripada kita mempunyai potensi untuk menjadi pencipta yang hebat. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya titipkan serangkap pantun. Pohon senang di tepi jalan, tempat berteduh si anak rusa. Membaca itu jambatan ilmuwan, penciptaan hebat, membela bangsa. Sekian, terima kasih.